KB Perikatan Nasional kata mereka akan wujudkan 80,000 peluang pekerjaan di negeri Sabah. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, Perikatan Nasional pernah memerintah Malaysia. Ketika mereka memerintah Malaysia pun mereka tak boleh wujudkan peluang pekerjaan 80,000 tu untuk seluruh rakyat Malaysia, apatah lagi khusus untuk di Sabah saja. Dan Perikatan Nasional hari ini menjadi kerajaan di Kelantan, di Terengganu, di Kedah dan juga di Perlis. Jangan kita lupa. Adakah mereka mewujudkan peluang pekerjaan yang sama di negeri-negeri tersebut? Mereka jelas telah gagal, tuan-tuan. Dan hari ini mereka nak cerita tentang nak mewujudkan peluang pekerjaan di negeri Sabah. Kita tahu sesedara, negeri Sabah ini, memang peluang pekerjaan amat kurang. Tambahan pula di bawah pemerintahan GRS dan sebelum ni warisan, pertumbuhan ekonomi bawah GRS tahun ini menguncup. Bila pertumbuhan ekonomi menguncup, sesedara sudah pastilah peluang pekerjaan berkurangan, kadar jenayah akan meningkat. Itu sebabnya rakyat Sabah harus bijaksana. Jangan kita dengar slogan-slogan dan janji-janji. Cukuplah 2018 rakyat Malaysia tertipu dengan janji-janji manis. Padahal 2018 tuan-tuan di bawah kepimpinan Datuk Seri Najib ketika itu, hutang Malaysia, saya nak beritahu tuan-tuan, hutang Malaysia cuma lebih kurang 50.8% pada tahun 2017. Sangat sihat. Tapi ada orang percaya dengan fitnah-fitnah yang dilontarkan oleh pembangkang. Ada yang kata Malaysia nak bankrupt. Mereka telah menghumban kerajaan Datuk Seri Najib. Begitu juga, saudara, dari segi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Malaysia nombor 3 terbaik di Malaysia, tuan-tuan. 5.7%. Di belakang Filipina nombor 1, 6.9%. Begitu juga dengan China, pada ketika itu pertumbuhan ekonomi China tak silap saya dalam 6.7%. Malaysia 5.7% atau 59%. Tetapi orang percaya bahawa Malaysia nak bankrupt. Malaysia berhadapan dengan banyak masalah. Ini semua temberang, tuan-tuan. Hari ini mereka nak katakan mereka boleh mewujudkan 86,000 peluang pekerjaan. Saya nak beritahu tuan-tuan, kalau mereka boleh wujudkan 86,000 peluang pekerjaan masa mereka memerintah Malaysia, Perikatan Nasional memerintah Malaysia lebih kurang 33 bulan. 18 bulan di bawah kepimpinan Muhyiddin Yassin dan kemudian 15 bulan di bawah kepimpinan Ismail Sabri. Tuan-tuan. Jadi jangan percaya temberang-temberang ni. Okey, ada lagi. Datuk Seri Shafie Apdal mengatakan mereka akan membina kereta api di negeri Sabah sebaik saja menjadi kerajaan. Saya nak beritahu, hampir 5 tahun, tuan-tuan. Hampir 5 tahun, saudara, kita bagi peluang kepada warisan di bawah kepimpinan Datuk Seri Shafie Apdal untuk menjadi kerajaan di negeri Sabah. Ada tak dia buat kereta api ni? Tak ada. Jadi kalau masa dia berkuasa, dia tak buat kereta api di negeri Sabah ni. Jadi macam mana kita nak percaya kalau lepas ni dia berkuasa, dia akan buat? Sepatutnya bila itu sudah jadi agenda perjuangan mereka, bila dapat kuasa, teruslah buat. Bukan tunggu hilang kuasa baru nak menjanjikan bulan dan bintang. Saya yakin kali ini, pilihan raya kali ini, tak kira lah apa yang dijanjikan oleh mereka yang bertanding dalam pilihan raya, sudah pasti, sudah pasti, tuan-tuan. Rakyat Sabah tidak semudah itu untuk percaya dengan janji-janji yang dilontarkan. Tak kira lah daripada parti politik mana sekalipun. Alright, ada lagi soalan? Saya nak beritahu tuan-tuan, UMNO dah 34 tahun di Sabah. Kalau nak cerita pasal parti lokal, parti Semenanjung, saya nak beritahu tuan-tuan,
parti mana yang betul-betul parti lokal di Sabah? Warisan, hari ini ada beberapa parti yang besar saja yang bertanding. Barisan Nasional, Warisan dan juga GRS. Kalau nak kira parti lokal tu Warisan, saya nak beritahu tuan-tuan, UMNO 34 tahun dah di Sabah. Pemimpin-pemimpin yang menjadi pemimpin UMNO di Sabah adalah orang Sabah. TYT kita hari ini, sebelum ni ialah Ketua Menteri Sabah. VP UMNO, Vice President UMNO, datangnya daripada negeri Sabah. Siapa dia? Datuk Seri Shafie Apdal. Dia juga merupakan pengurusi warisan ataupun presiden warisan sekarang. Jadi adakah dia bukan orang Sabah? Dia pun orang Sabah. Hari ini Sabah kita berikan otonomi. Zaman Datuk Seri Shafie Apdal, Sabah belum dapat otonomi lagi tuan-tuan. Tetapi hari ini Sabah sudah mendapat otonomi di bawah kepimpinan Datuk Seri Bung Mokhtar ataupun Datuk Seri Panglima Bung Mokhtar Radin. Ini pusing. Jadi tak payahlah nak cerita tentang tempatan ke tak tempatan. Begitu juga dengan GRS. Mereka boleh tukar nama daripada Bersatu kepada GRS, tetapi hakikat dan realiti dia, tuan-tuan, Haji Ji juga adalah ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, sama macam saya. Dia sama-sama ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Siapa lagi? Usno. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, Pandika Amin Mulia merupakan ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO bersama saya. Jadi di mana yang mengatakan mereka ni parti lokal, saudara? Hakikat dan realiti dia, bila mereka bersama dengan UMNO, mereka tak pernah pun kata bahawa UMNO ni parti luar. Mereka tak pernah pun kata UMNO ni parti yang bukan Sabahan. Saya nak beritahu tuan-tuan, sehingga hari ini tidak ada tokoh-tokoh Semenanjung yang bertanding di Sabah. Semuanya adalah tokoh daripada negeri Sabah sendiri. Jadi cerita Sabah for Sabahan ni, saya nak beritahu dengan tuan-tuan, tak laku lah. Tak laku di negeri Sabah. Kerana semua pemimpin-pemimpin, baik daripada Warisan, daripada UMNO, Barisan Nasional, daripada GRS, semua ialah anak Sabah. Kita tak bawa daripada luar untuk bertanding di Sabah, tuan-tuan. Okey? Ya, satu lagi tu. Ya. Shafie Apdal cakap pasal isu rasuah, anak saudara dia sendiri terlibat. Saya rasa ramai rakyat Malaysia masih belum lupa bagaimana Jabatan Bekalan Air di negeri Sabah, bila berlakunya geladah, berjuta ringgit ditemui dalam almari. Kita belum lupa, kita belum lupa dan rakyat Sabah belum lupa. Hari ini diingatkan kembali pula bila ada kes-kes baru yang melibatkan anak saudara Datuk Seri Shafie Apdal sendiri. Berapa kes? 8 pertuduhan, lebih kurang 8 pertuduhan rasuah. Begitu juga ramai orang Sabah pun masih belum lupa, masih lagi segar dalam ingatan bila mana video-video pengakuan mereka yang telah menerima rasuah daripada individu tertentu. Hari ini video-video tersebut menjadi viral, tuan-tuan. Video-video tersebut menjadi viral. Dan hari ini saya nak beritahu tuan-tuan, salah satu sebab kenapa Barisan Nasional mengemukakan 81 muka baru ialah nak memastikan bahawa mereka yang akan diketengahkan sebagai calon pilihan raya di negeri Sabah ini adalah mereka yang bersih, mereka yang ada integriti, mereka yang belum lagi tercemar dengan budaya rasuah dan sebagainya seperti mana pemimpin-pemimpin yang lepas, tuan-tuan. Jadi kalau kita tak beri peluang kepada 81 muka baru ni terutamanya, bersama dengan orang-orang lama perlu disulam dengan orang-orang baru. Kalau semua orang baru tak boleh buat kerja pun tak guna, tuan-tuan. Itu sebab masih ada 19% muka lama, orang yang pernah ada pengalaman. Orang yang berpengalaman inilah yang akan memberikan tunjuk ajar kepada muka-muka baru yang akan mewarisi kepimpinan di negeri Sabah ni, insyaAllah. Jadi tak payah ceritalah
tentang rasuah ke integritinya. Kalau parti-parti yang bertanding ni mereka sendiri terpalit dengan isu-isu rasuah. Okey. AB Channel.